Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Husna binti Abdul Jalil. Nombor matrik saya adalah A200-504. Dalam video ini saya akan mendemokan projek FYP saya, iaitu aplikasi mudah alih untuk tempahan perkhidmatan penginapan dan spa kucing. Di sini terdapat aplikasi projek saya, iaitu Pet Backers. Saya tekan dan akan paparkan laparan login page. Disebabkan saya tiada lagi akaun, saya akan tekan butang di sini untuk daftar masuk. Saya akan isi segala butiran, iaitu nama, contohnya demo02, dan email demo02@gmail.com, password demo02 sebagai contoh, dengan nombor telefon. Okay. Dan saya boleh tekan create account. Welcome to Pet Backers. So akan terus tekan butang add cat profile untuk tambah kucing saya punya butiran. Sebagai contoh, Erica, dia berwarna brown, age 6, akan automatically calculate birthday-nya jika pengguna terlupa birthday kucing, gender female, short hair. Saya boleh tekan butang ini untuk tambah lagi kucing saya yang kedua. Sebagai contoh, namanya Emily, dia orange color, age 1, gender female, long hair. Saya boleh tambah lagi, sebagai contoh, Evelyn, black, age 6 tahun, gender male, hair length, long hair. Okay. So ini adalah untuk page bahagian kucing. Ni butang ini adalah untuk profil pengguna, iaitu username saya demo02, email address dengan phone number. Di sini terdapat butang untuk edit profile, untuk edit bahagian nama, sebagai contoh demo022, ataupun nombor telefonnya adalah 000. Dan save. So demo022 dengan phone number sudah bertukar. So, seterusnya adalah homepage. Di sini adalah laman utama dan terdapat 3 perkhidmatan, iaitu basic grooming, Lions Card dengan cat boarding. So, sebagai contoh saya untuk buat basic grooming, di sini ada butiran untuk basic grooming punya details. Sebagai contoh untuk short hair, saya pilih tarikh 18 hari bulan sebagai contoh, dan saya pilih kucing Erica, kucing saya, dan saya boleh tambah add-ons untuk treatment lain dan confirm book. Oh, disebabkan 18 hari bulan, the selected date is fully booked, sudah penuh. So, saya perlu pilih another date or try to different service. So, saya kena pilih tarikh yang lain. Sebagai contoh, saya pilih tarikh 19 hari bulan. Confirm. So, booking details untuk 19 hari bulan. Di sini ada butang untuk add more jika saya perlu tambah lagi perkhidmatan. Sebagai contohnya, Lions Grooming. Saya akan pilih tarikh 19 hari bulan. Untuk Evelyn dengan Emily, kucing saya. And then, confirm book. So, booking detail saya ada untuk basic grooming dengan Lions Card. Saya boleh add more lagi untuk perkhidmatan cat boarding. So, saya boleh pilih untuk check-in date. Sebagai contoh, saya check-in pada 17 hari bulan. Saya check out pada 20 hari bulan. So, pilih kucing. Saya pilih ketiga-tiga kucing saya. So, booking detail saya sudah update. Ada basic grooming, Lions Card dengan boarding. So, di bawah sini adalah harga untuk setiap perkhidmatan dan grand total iaitu 634. Saya boleh continue untuk proses payment. Di sini adalah butiran-butiran perkhidmatan, dan demo saya ini hanya sebagai stimulasi saja, iaitu sebagai dummy version only. Untuk aplikasi ini saya guna metod online banking sahaja untuk pembayaran. So, saya boleh pilih bank mana untuk membayar, contoh my bank, proceed to take payment, confirm, dan saya enter 4 digit sahaja, 1, 2, 3, 4, and confirm payment. So, payment successful, dan saya dapat order ID dan juga butiran-butiran perkhidmatan yang setelah bayar. Dan saya boleh tekan butang ini untuk melihat status proses. So, kucing saya punya status proses masih ongoing. Dan kalau saya tekan butang history, saya boleh melihat booking history saya, sejarah tempahan yang telah dibuat. Seperti tadi pada 17 Julai, saya boleh tekan view details untuk melihat butiran-butiran tempahan serta status proses kucing yang masih ongoing lagi. So, itu adalah untuk bahagian sejarah, iaitu history booking. Di sini juga aplikasi saya juga ada kotak sembang jika pengguna ingin bertanya kepada admin ataupun the shop owner untuk tanya beberapa soalan seperti berapa harga basic grooming service sebagai contoh. And then send. Itu sahaja daripada demo projek FYP saya. Saya boleh tekan butang logout dalam page profile pengguna. Dan itu sahaja saya punya demo. Sekian, terima kasih.